Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung soalan SPM 2019 dari kertas 1, soalan 39. Rajah 14 menunjukkan satu mentol berisi gas Y. Okey. Untuk menjawab soalan ini, ada beberapa perkara yang mesti diketahui. Yang pertama, gas Y ini apa? Gas Y ini adalah gas argon yang dipelajari dalam bab 4 tingkatan 4. Jadi kalau ada murid-murid yang masih berada di tingkatan di bab 3, mungkin tak jumpa lagi istilah ni, argon ni. So mungkin tak tahu nak jawab ni sebab selagi you tak tahu siapa gas Y ini, nanti you tak boleh nak jawab soalan perhitungan tu lah. Kenapa? Okey. Kerana gas argon atau mana-mana unsur kumpulan 18 yang you akan pelajari dalam bab 4, you kena tahu bahawa semua gas kumpulan 18 adalah atom. Selalunya kita fikir kalau gas, dia mesti molekul kan. Contoh gas hidrogen, gas oksigen, H2O2, nitrogen N2, semua tu molekul kan. Tapi kalau unsur kumpulan 18, gasnya adalah monoatom. Atom, bukan molekul. Okey. So you kena establish that first. Ini adalah atom. Okey. So kat mana nak tengok berkaitan dengan gas argon ini adalah pada muka surat 86 buku teks. So dia ada tulis kat sini, kegunaan gas argon adalah diisikan ke dalam mentol elektrik. So gambar yang diberi adalah mentol. So diisi dengan gas argon. Okey, kita dah settle satu isu. Isu yang kedua, soalan dia adalah berapakah bilangan atom bagi gas Y? Okey. Dia nak tahu bilangan atom. Okey. So, bila kita bercakap tentang bilangan atom, maksudnya mesti ada kaitan dengan bilangan mol. Sebab remember, penghitungan bilangan mol ada 3 formula penghitungannya. Bilangan mol dengan bilangan zarah, bilangan mol dengan jisim, bilangan mol dengan isi padu gas. Okey. So, soalan yang diberi ni, gambar rajah yang diberi ini, nampak tak kat sini? Dia beri 48 desimeter cube. Ini adalah isi padu gas argon tadi. Okey. So, dia beri isi padu gas. Mana you tahu dia bagi isi padu? Tengok unit ni. Okey. Dia beri isi padu gas argon, tapi yang dia nak tanya adalah bilangan atom. So, macam mana you nak kaitkan dari isi padu gas kepada bilangan atom? So, it's actually menggabungkan 2 formula penghitungan. Okay, so kalau tak nampak, boleh check pada muka surat, apa yang ni? Dekat muka surat 56 buku teks. Ini muka surat 56 buku teks form 4. Ada di buat peta ini untuk mengaitkan ketiga-tiga formula perhitungan itu. So, kita kena understand bahawa sekarang ni you diberi isi padu gas. Isi padu gas tu di sini. You dah diberi isi padu gas. Yang you nak cari adalah bilangan zarah. Kenapa bilangan zarah? Because bilangan zarah tu termasuklah bilangan atom. So, kat sini terletaknya bilangan atom itu. So, it's not directly you boleh pergi coin macam tu. Tak. So, you kena pergi macam mana? So, nampak tak perjalanan dia macam mana? Tengok arrow. Tengok arrow. Okay, so first dari isi padu gas, you kena bahagi dengan isi padu molar gas. You akan dapat bilangan mol. Dari bilangan mol, nampak arrow atas. Tengok, dia hala ke bilangan zarah. So, kena darab dengan pemalar Avogadro. Okay. So, macam mana pun, mesti bilangan mol menjadi perkaitannya. So, step pertama, first, you kena you kena cari bilangan mol dulu. Berdasarkan isi padu gas. So, isi padu gas tu kat sini. Okay. You ada isi padu molar gas. Mana nak tahu ni, dia bubur dalam kurungan. So, that 48 desimeter cube kena bahagikan dengan 24 desimeter cube per mol. So, yang you dapat ini adalah 2 mol, iaitu bilangan mol bagi gas argon ini.
So, dari bilangan mol ini, you ganti kat sini, nilai dia 2 mol. Okay. You nak dapatkan bilangan atom. So, macam mana nak dapat bilangan atom? So, you kena darab dengan pemalas Avogadro. Pemalas Avogadro adalah nilai yang tetap, iaitu 6.02 kali 10 kuasa 23. Jadi, perlu tak you settlekan soalan ini? Tak perlu, sebab dia hanya nak, you nampak tak how the question is? Dia nak you understand, or dia nak test you whether you faham tak you kena kaitkan dua formula perhitungan ini. So, then the answer is this one. Okay? So, saya harap saya tak kelirukan awak semua. Dan you kena betul-betul mahir ketiga-tiga formula penghitungan ini, baru you nampak berkaitan antara setiap satu. Mesti ada berkaitan dengan bilangan mol. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye.